Yang ni lampu portable yang sangat sesuai untuk korang standby bila nak buat kerja. Ada sebiji lampu ni, korang boleh guna untuk buat kerja walaupun dekat tempat yang gelap. Yang version lama ni kaki dia kecil macam ni. Dia tak berapa stabil kalau korang nak letak dekat tempat besi. Kalau yang version baru ni, kaki dia ni lebih stabil, kaki dia lebih besar dan magnet dia ni lebih kuat. Lampu ni saya repeat lagi sebiji, saya ambil yang model baru. Yang lama ni kalau korang nak lekatkan dekat besi, dia tak berapa kuat dia punya magnet ni. Lagi-lagi kalau besi bulat memang tak lekat. Kalau yang model baru ni, magnet dia ni jenis lain sikit. Dia lagi besar, lagi kuat. Kalau korang lekatkan dekat tiang bulat macam ni pun dia boleh grip dengan cantik. Walaupun tiang ni dia tak rata, dia tak flat, tapi dia boleh cengkam dengan baik. Jadi mudah untuk korang guna kalau nak sangkut dekat tempat yang terhad. Besi-besi yang kecil semua. Lampu yang lama ni saya banyak guna, saya standby dekat toolbox. Bila nak guna untuk kerja, lampu ni memang sangat function. Dia punya cahaya ni terang tau, dia ada banyak mode. Yang version 2 ni lagi padu, korang boleh check dekat link video.